Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, tuan-tuan, hari ini saya masuk lagi Pak Sunrise. Okey, tuan-tuan, seperti biasa, saya masuk ke kebun untuk aktiviti saya punya di kebun lah. Lepas tu pergi makan ni si comel 2 ekor ni. Jadi tuan-tuan, okay, untuk hari ni sekarang ni sewaktu saya merakam, saya tak tahu video ni akan keluar waktu bila. Sewaktu saya merakam ni, sekarang ni 7 hari bulan 3. Jadi umur bunga durian saya sekarang ni, kalau daripada mula ditumbuh baru nampak berbintik di apa tu anjing tu dikejar apa dah. Kita nak dia keluar. Jalan tak dia lah. Okey. Putih. Dia keluar pula dah. Aduh. Hitam. Jangan keluar. Dia kejar apa saya tak tahu. Okey. Bunga saya sekarang ni 7 bulan, saya beritahu sekarang ni umur dia daripada mula keluar bintik pada dahan tu adalah sekitar 37 hari. Kalau ikut fasa perkembangan durian, saya tak pasti dia kira daripada mana. Kalau kira daripada mata ketam, mungkin sekarang ni dalam 30 hari lah kot. Sebab apa? Kalau tengok fasa perkembangan durian, sekitar 40 hari sehingga 45 hari, dia akan kembang. Okey, jadi kalau tengok pada fisiologi saya punya bunga durian ni, saya tak pasti. Sebab apa sekarang ni dia dah sedikit bunga kuduk. Saya rasa mungkin seminggu lebih lagi kot. Mungkin seminggu lebih lagi dia akan kembang. Tapi kalau ikut pada kiraan dia 40 hari. Jadi sekarang ni kalau 40 hari, saya rasa dia saya rasa dia tak sampai. Orang kata mungkin dia bunga ni akan berkembang dalam 50 hari. Mungkin saya kira tersebut dia terlampau awal. Sebab apa dia tak cukup besar lagi pada saya untuk dia berkembang pada minggu ni lah. Kalau nak ikutkan sekarang ni dah 27 hari. Jadi untuk fasa ni saya akan sembuhkan kalsium amino, tapi bukan hari ni lah. Okey, kenapa saya akan sembuh kalsium amino? Sebab apa? Pengaplikasian boron untuk durian saya ni saya telah lakukan sebanyak 3 kali, iaitu pada fasa dia baru nak keluar, lepas tu mata ketam, dan juga pada permulaan bukan permulaan, dia baru berbentuk besar kelingking tak sampai macam tu, saya dah sembuh. Tapi disebabkan oleh hujan yang berterusan, alhamdulillah dah 2 hari dah dia tak hujan. Sebelum ni hujan siang malam, termasuklah saya buat semburan yang last tu pun. Lepas saya buat semburan, saya sembuh malam. Lepas saya buat semburan tu, belum lagi habis dah hujan dengan lebatnya. Tak dan kering lagi. Jadi saya tak pastilah zat ataupun boron tersebut mampu diserap pada pokok ataupun tidak. Sama ada dia kekal ataupun tidak, saya rasa dia semua dihanyutkan air lah, saya rasa. Okey, jadi kebimbangan saya pada fasa dia berkembang nanti, yang pertama dia keluar pucuk, tuan-tuan. Sekarang ni kalau tengok daun-daun saya dah mula. Kalau tengok yang ni tak ketara.
dia dah bermula mengeluarkan pucuk. Kalau tengok pokok belakang ni, okey, dah mula keluar pucuk. Jadi saya bimbang apabila keluar pucuk di waktu dia berkembang nanti, memang dia akan gugur lah. Sebab apa? Segala zat dia akan tertumpu kepada pucuk baru, dan juga bunga ni akan mengalami kekurangan nutrisi, dan juga dia beralih fasa pokok ni daripada reproduktif kepada vegetatif. Jadi fisiologi pokok tersebut dia akan melepaskan bunga-bunga dia lah, dia untuk dia kembali membesar, berkembang macam biasa. Okey, jom kita tengok keadaan pokok durian saya ataupun bunga durian saya pada umur 37 hari. Lebih kurang lah, sama ada 35, 37 macam tu lah. Sebab saya kesan dia yang pokok yang pertama ada saya buat tagging 29 hari bulan 1. Okey, tapi bulan 2 dia ada 28 hari. Saya rasa dia sekitar dia keluar betul semua ni dalam 3 hari bulan lebih kurang macam tu lah. Jadi anggaran saya macam tu. Sebab apa dia dia tidak keluar serentak. Okey tuan-tuan, nampak semak dah. Tu sebelum mungkin dalam sebulan lebih macam tu, hampir 2 sebulan apa hari ya. Dalam lebih kurang 6 minggu kot. Okey, saya buat potong rumput. Jadi sebelum ni hujan seminggu 2 minggu berturut-turut. Ada yang 4 hari hujan siang malam 2 hari, nampak semak pun dah kembali tebal. Okey, tuan-tuan, ni musangking saya. Seperti cakap, dia dah nampak seperti kuduk. Kalau duduk kat bawah ni tuan-tuan, dia dah berbau manis. Bau seperti durian yang nak berkembang ataupun durian nak kembang lah. Jadi dia dah ada bau manis lah. Ni musangking. Ni musangking. Ini okay, ni pun musangking juga. Ini agak kecil sikit bunga dia. Dia tak jadi kodok lagi. Kalau tengok ni tak jadi kodok. Ni pokok ni memang agak lambat. Lepas tu dia baru nak keluar tu pula hujan. Jadi dia tak dapat keluar semua. Yang tak keluar semua. Kalau tengok ni tunas-tunas yang sepatutnya calon-calon bunga, dia dah jadi tunas air lah. Kalau tengok ni calon-calon bunga ni, dia jadi tunas air kan. Ni confirm dah jadi tunas air. Ni dah confirm. Sebab apa? Kalau dia jadi bunga, dia lebih bulat. Dia tak macam tu. Kalau macam ni dia akan jadi tunas air. Okey, sebab apa? Hujan yang berpanjangan, apa yang saya risau seperti saya beritahu, pokok ni dah tumbuh pucuk. Saya pun kebimbangan. Ini musangking tak nampak. Ini yang kena hawa tu hari, nampak dia dah mula tumbuh pucuk. Dan pokok-pokok saya nampaklah dia dah tumbuh, dah tumbuh pucuk. Sekarang ni pokok saya ni jadi seminggu saya rasa, dalam minggu ni. Yang ni belum lagi. Yang ni masih lagi bulat. Yang tadi dia dah kuduk. Mungkin dia banyak fasa ni, dia dah sedikit lonjong. Ni dah sedikit lonjong. Saya takut apabila dia fasa dia berkembang nanti, pucuk ni keluar, memang menjadi kerisauan saya lah. Ini musangking juga. Ini duri hitam. Ada banyak fasa juga. Ada yang baru nak keluar, ada yang kecil lagi. Ada yang sedikit nak melonjong dah.
Macam ni dia dah nak lonjong. Dipanggil bunga kuduk kalau tak salah saya lah. Jadi ni duri hitam. Ini dah nampak dah dia punya kelonjongan dia tu. Kalau nampak atas tu dah nampak lonjong dia. Yang tu mungkin tak lama dah tu. Tapi kalau macam ni dia masih lagi bulat. Okey. Ni stage lagi lewat. Yang ni lagi lewat. Ini warna dia hijau-hijau muda ni. Macam ni. Ini baru ni. Ini bunga-bunga baru. Jadi ni bunga yang awal. Kalau ikut jadual saya yang saya cek, dia sekitar 35 hari. 35 hari macam tu lah. Bulan 2 tu kita 28 hari. Jadi anggaran saya dia dalam 35 hari lah. Yang ni yang saya letakkan penutup pangkal ini untuk elakkan air bertakung. Tengok air pun banyak ni. Jadi ini memang alhamdulillah lebat betul. Memang ni pokok ni 6 tahun alhamdulillah. Dia punya saiz dia agak besar. Ada bunga kat pangkal tu. Saiz batang dia memang besar. Kalau tengok dia punya dahan ni pun, nak banding dengan lengan saya, besar dia lagi. Kalau kat atas tu lagi lah. Nampak tu, togel lah atas tu. Okey. Ini duri hitam. Bunyi tutak jatuh apabila plastik ni kan. Dengar bunyi dia jatuh. Ni duri hitam. Hari tu saya tak nampak sangat bunga ni. So ada yang baru lah. Ni bunga baru. Ni bunga baru. Ni yang agak lama sikit. Yang kerisauan saya, satu pucuk, satu kulat. Saya tak sempat lagi untuk saya racun kulat. Saya takut antraknos menyerang nanti. Ataupun kulat-kulat boleh menyerang bunga-bunga dan juga daun lah. Ni yang lewat sikit. Ni satu je belah sini yang tak berbunga. Musang king ni. Nak kata kecil, tak juga, tapi kecil lah pada yang lain. Jadi itulah dia cakap duri hitam. Musang king ni dia betul-betul kena cukup waktu dia. Yang lain alhamdulillah lah semua berbunga. Teruk ni takung ni. Yelah punca kalau tak ada net ni, air ni akan serap terus ni kat dasar ni, kat dalam tanah. Jadi dia berkumpul ke sini ni lah, punca kepada masalah buruk akar. Dia kena saya letak plastik ni lah, dia bertakung lah kat sini. Jadi saya rasa udara masih ada lagi. Saya merisaukan ni apabila dia rapat ni, udara tak ada, akar ni lemas. Tapi dia nampak daun-daun kat bawah tu masih lagi hijau. Maksud oksigen kat bawah ni masih lagi ada. Dia dah saya ada dah bau. Yang ni kuat bau wangi dia. Ni kuat, sedikit kuat bau wangi dia.
Nak tengok musang king. Dan alhamdulillah selepas saya buat sungkupan dan juga ada saya tunjukkan kepada tuan-tuan saya sambung kalsium boron yang tak ada nitrogen, alhamdulillah saya dapat menyekot gugur. Ni kuat bau dia, wangi betul. Saya dapat mencegah gugur lah. So kalau tengok kat bawah ni dah tak berapa banyak lah dia gugur. Tapi ada jugalah dia gugur. Tapi pada mula hujan yang teruk itu memang banyak dia, betul dia gugur kan. Walaupun pada masa mata ketam, awal mata ketam lah, dia tidak start gugur disebabkan mungkin hujan yang terlampau banyak. Saya tak perasan ni. Saya hari ni pakai spek, jadi baru saya nampak kat atas tu. Kat pucuk tu pun banyak juga. Alhamdulillah lah pokok ni. Hari tu ni, tapi itu banyak bunga kat pangkal ni. Dia dah menggugurkan diri. Dia dah kering lah, kering. Bukan tempat dia barangkali. Ni dia potong terlampau rapat. Tapi saya boleh tahu dia tambun. Tanah ni tambun, jadi dia dah rapat lah dengan dahan. Ni duri hitam. Wah, apa dia kejar tu? Okey, ada yang baru keluar. Sayang hujan yang berterusan 3-4 minggu. 5 hari itu. Jadi banyak pokok saya ni yang baru, yang lewat sikit saya baja tu dia baru nak keluar. Jadi saya tengok semua jadi tunas air. Memang agak sayang. Yang ni banyak keluar pucuk tuan-tuan. Kalau ke atas tu tengok, saya dah nampak ada pucuk ni. Ni saya buat pruning. Ni banyak fasa dia menggugurkan hari tu. Tengok dia dah jarang, sedikit jarang lah pada gugusan dia tu kan. Gugus macam ni dia dah jarang. Macam ni dah hilang semua dah. Tinggal seulas je. Nanti last lah saya rasa pengaplikasian boron saya untuk kali terakhir mungkin dalam 4-5 hari lagi. Sebab apa, saya sembuh hari tu 20 hari bulan 2 untuk semburan kalsium boron. Jadi boron ni tak boleh terlampau rapat. Sebab apa, dia boleh sebab apa dia toksik yang boleh membakar ataupun boleh merosakkan bunga ni lah kalau dia terlampau banyak. Boron ni untuk pokok ni sekitar 1/200 saja dia punya nisbah keperluan boron kepada pokok. Jadi yang menjadi masalah kepada saya sekarang ni, hujan yang berterusan yang membasuh ataupun yang bawa lari boron ni lah. Dan kebimbangan kepada saya, kalsium boron pada pokok ni dia tak berapa cukup untuk pembentukan buah. Okey, untuk melekatkan buah. Yang ni lewat sikit hari tu, tapi ada jugalah. Baru-baru nak keluar. Ini yang saya tengok berbintik hari tu, dia banyak macam nak keluar banyak, tapi
Memang betul lah, saya nampak hari tu, nampak semua jadi tunas air. Macam ni ada juga lidah ayam. Ni adalah yang berkembang, lidah ayam kecil. Jadi disebabkan hujan, kalau tak hujan ni saya rasa memang dia keluar banyak lah. Saya tengok tu dia berbinti-binti lah, tapi saya rasa bintiran tu dia akan jadi tunas air lah, disebabkan oleh macam ni lah, dah jadi tunas air dah. Macam ni, sepatutnya gugusan bunga ni. Ni ada jugalah yang jadi bunga. Ni tak tahulah jadi apa. Kau tengok ni tuan-tuan, dia calon-calon bunga, tapi disebabkan oleh hujan macam ni. Jadi disebabkan hujan dia tak jadi bunga lah. Ni pokoknya agak lambat sikit, kecil. Ni bubun ni. Ni memang bubun. Kita tengok calon bunga jadi tunas. Jadi tunas disebabkan oleh hujan lah. Dia hujan yang berterusan. Inilah meriah sikit. Ini agak meriah sampai ke atas. Sedikit saya dah bau manis lah untuk pokok ni. Ada juga bunga baru. Ini sepatutnya saya buang ni. Ada dahan yang kecil-kecil ni sepatutnya saya buang macam ni. Yang ni nanti biar dia buat seleksi secara alami. Dah dia lekat nanti baru saya pilih. Okey, itu dia tuan-tuan. Perkembangan bunga untuk umur 30 hari daripada mata ketam. Dan apa aplikasi yang telah saya buat, kalsium boron sebanyak 3 kali. Itu pun disebabkan oleh hujan. Jadi saya akan cuba masuk sekali lagi pada fasa sebelum dia berkembang. Sebab apa? Untuk pengaplikasian sebelum ni, sebab hujan dia terlampau banyak dan saya bimbang boron yang ada ni banyak leak. Yang saya sembuh tu banyak lari lah. Saya takut dia tak cukup untuk perkembangan bunga dan juga putik buah lah. Okey tuan-tuan, itu saja perkongsian saya. Saya rasa saya nak bergerak. Sebab apa? Saya nak masuk ke kebun sawit. Kebun sawit saya tu sebabkan oleh banyak saya tumpukan di durian ni, jadi dia kurang buah betul dah sekarang ni. Jadi mungkin saya nak aplikasikan boron. Sebab apa? Banyak bunga-bunga yang terhasil menjadi bunga jantan. Dan juga memang saya tak aplikasikan boron yang lama. Tu kesilapan saya. Kalau ikut sebelum ni alhamdulillah lah. Tapi untuk tahun ni saya nampak kesan dia ketara. Memang pengurangan buah yang sangat banyak. Jadi saya nak masuk meninjau kebun sawit yang tak jauh juga daripada sini. Okey tuan-tuan,
ada juga dalam dalam konten saya ni, boy, saya banyak juga masukkan konten dalam channel saya, konten berkenaan dengan sawit, macam mana pembajaan sesi saya potong buah sawit, ada yang saya tanam buah sawit, tanam sawit, saya laning, saya ajar cara laning 3 segi dan sebagainya. Banyak juga dalam channel saya ni. Jadi saya nak meninjau kebun sawit saya sekarang. Okey, untuk kebun durian hari ni itu saja perkongsian saya. Mungkin saya nak masukkan, saya nak saya nak letak netting pada saya punya buah jambu. Okey, mungkin saya akan kongsikan dalam channel saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.